Kenapa simpanan dalam bentuk duit tak berapa sesuai sebagai simpanan jangka masa yang panjang? Untuk tuan-puan yang hanya simpan dalam bentuk duit, pastikan tengok video ini untuk tahu kenapa sebab dia, dan jangan lupa juga like dan save bagi rujukan pada masa akan datang. Ni untuk simpanan, kita ada dua jenis simpanan. Yang pertama ialah simpanan dalam bentuk duit. Selalunya ramai orang hanya simpan dalam bentuk duit. Tapi untuk simpanan jangka masa yang panjang, sebaiknya kita simpan dalam bentuk emas. So kenapa simpanan dalam bentuk duit tak sesuai sebagai simpanan jangka masa yang panjang? Sebab yang pertama, simpanan bentuk duit ni senang nak bocor. Bagi tuan-puan yang simpan dalam bentuk duit, awal bulan simpan, tapi bila tengah bulan, hujung bulan, duit gaji semua dah habis, keluarkan balik duit simpanan untuk dibelanjakan. Ini adalah dikira sebagai simpanan yang bocor. Bagi tuan-puan yang simpan dalam bentuk duit menggunakan simpanan yang bocor seperti ini, sangat tak sesuai simpan dalam bentuk duit. Sebaiknya tuan-puan tukar sahaja kaedah simpanan kepada simpanan emas. Sebab simpanan emas ni terbukti dapat mengatasi masalah simpanan yang bocor tersebut. Dan cara nak simpan pun sama. Kalau contoh dulu tuan-puan simpan RM200 dalam bentuk cash, sekarang ni hanya simpan RM200 dalam bentuk emas. Sekarang ni nak adakan simpanan yang kalis bocor, boleh terus mulakan simpanan emas. Dan kedua, simpan dalam bentuk duit ni, walaupun simpanan kita tak bocor sekalipun, tetapi nilai dia sendiri semakin berkurangan disebabkan oleh inflasi. So tuan-puan bayangkan, dulu kalau kita simpan RM100, nak beli barang dapur boleh cukup satu troli penuh waktu tahun 2000 dahulu. Tapi sekarang ni dengan RM100 yang sama, kita tak boleh dapat barang yang sama. Kita kena tambah lagi duit untuk dapatkan jumlah barang yang sama. Ini adalah kesan inflasi tu, tuan-tuan bayangkan. Lagi lama kita simpan dalam bentuk duit ni, banyak-banyak pula tu, makin kecil sebenarnya kekayaan kita disebabkan oleh inflasi, kenaikan harga barang, kenaikan harga rumah dan sebagainya. Untuk mengekalkan simpanan kita daripada dimakan inflasi, daripada terus susut, tuan-puan boleh alihkan simpanan tuan-puan kepada simpanan emas. Sebab simpanan emas ni terbukti kalis inflasi. Contoh, tuan-puan simpan 1 dinar 1400 tahun dahulu, 1 dinar ni boleh membeli seekor kambing. Dan hari ni terbukti 1 dinar yang sama, emas yang sama, berat yang sama, masih lagi boleh dapatkan barang yang sama, iaitu boleh juga beli seekor kambing tersebut. So tuan-puan nak buat simpanan, pastikan simpan dalam bentuk duit, tapi simpan 3 ke 6 bulan gaji sahaja. Jangan simpan selebihnya duit tuan-puan dalam bentuk emas untuk simpanan jangka masa panjang, untuk kekalkan kekayaan kita dari dimakan inflasi. So macam mana nak mula simpan emas tu? Senang saja tuan-puan, klik saja link dekat profile saya untuk daftar akaun secara percuma, dan boleh terus mulakan simpanan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau tuan-puan ada persoalan nak tanya, boleh kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.